Hello guys, hari ni kita akan masak ikan masak steam limau yang sangat sedap, mudah untuk dibuat dan bahan-bahan yang digunakan pun tak banyak. Kita akan menggunakan ikan siakap. Untuk resipi kali ni, saya menggunakan pengukus di atas dapur gas sahaja. Kalau korang ada pengukus elektronik pun boleh guna juga. Mula-mula kita perlukan ikan siakap. Nak guna ikan lain pun boleh. Terpulang ikut korang punya favourite ikan apa. Kemudian kelar ikan. Saya kelar 3 line macam ni. Kemudian lumurkan bawang putih dan juga halia yang dah ditumbuk halus. Kalau korang nak hiris pun boleh. Ada orang dia buat ikan siakap steam, dia hiris halus-halus. Ada juga yang ketuk kasar. Untuk resipi kali ni, saya tumbuk halus-halus dan lumurkan dekat bahagian ikan supaya ikan ni lebih wangi, tak rasa hanyir dan juga aroma dia rasa kuat. Kemudian kita akan kukus dalam 10 minit. Kita akan biarkan isi ikan tu bertukar jadi putih dan air ikan tu keluar. Satu ekor ikan siakap ni cukup untuk 3 ke 4 orang makan. Sebab satu ekor ikan ni sangatlah besar. Kemudian kita ketuk 2 batang serai, masukkan dalam perut ikan. Dan bahan yang membuatkan ikan ni bau lagi wangi, kita akan masukkan akar ketumbar. Akar ketumbar ni pun masukkan dalam perut ikan. Kemudian dah sediakan pengukus, boleh masukkan ke dalam pengukus. Korang tengok ikan siakap ni sangat besar. Okey, tutup dengan penutup. Biarkan ikan masak, keluar air ikan dan isi dia bertukar warna putih. Sambil-sambil tu kita akan sediakan sos. Kita perlukan sos tiram. Masukkan sedikit sos tiram. Kemudian kita perlukan sos ikan. Masukkan sedikit sos ikan. Kemudian sedikit cube pati ayam, separuh je. Jangan letak satu, nanti dia akan rasa masin dan rasa dia kuat. Masukkan separuh sahaja dan kita masukkan sedikit gula melaka dan 1 biji limau nipis. Saya guna limau nipis yang fresh. Boleh rasa dia masam yang sangat sedap. Ada orang kalau dia tak nak pakai limau nipis yang fresh tu, dia pakai jus limau yang dalam botol tu kan. Yang tu pun boleh pakai juga, tapi kalau ada yang fresh lagi sedap. Masukkan sedikit air, kacau-kacau. Kemudian sedikit ajisho black pepper untuk perasa, sedikit ajinomoto, dan boleh rasalah dah sedap ke belum. 1 paket daun ketumbar ni kita akan guna sedikit je. Yang ni dah siap potong, dah siap basuh. Yang ni kita akan taburlah sekali lah. Kemudian campurkan juga bawang putih dan juga halia. Lebihan yang kita tumbuk tadi campur sekali. Masukkan juga air lesung. Kacau-kacau sehingga sebati dan sekata. Jom kita tengok ikan. Ikan dah bertukar warna putih dari isi dia dan air ikan pun dah keluar. Jadi kita akan masukkan sos yang kita buat ni ke dalam ikan kita ni. Masukkan ke semuanya. Kalau nak pedas boleh letak lada dan hiris lada kecil-kecil. Sebab kita nak bagi budak makan, so saya letak lada sebiji-sebiji lah. So siapa-siapa yang nak makan pedas boleh lenyek je dalam pinggan masing-masing. Kemudian kita akan letak hirisan limau nipis dan taburkan daun ketumbar lah sekali. Biarkan dalam 2 ke 3 minit. Kemudian ikan siakap steam is done. Resipi yang sangat mudah, cepat untuk disediakan, sangat sedap. Bahan-bahan yang digunakan pun tak banyak pun. Korang patut try buat resipi ikan siakap steam limau. Ikan siakap steam limau siap untuk dihidang. Ikan siakap steam is done. Selamat mencuba dan selamat menjamu selera. Thanks for watching.
Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.